Okey, dan untuk menyentuh lebih lanjut tentang serangan MND kepada atlet, kita bawakan pengarah bahagian perubatan sukan ISN iaitu Dr. Ahmad Munawar Helmi Salim. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam, Alhamdulillah, terima kasih. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Doktor. Selamat Hari Raya Doktor. Saya Fariha. Doktor boleh dengar dengan jelas? Boleh. Okey. Alright, silakan Fariha. Alright, untuk menyentuh lebih lanjut lagi, kita nak tanya doktor, kita dah dengar sedikit pencerahan daripada penyakit ataupun MND disease itu sendiri. Kita nak tahu tahap bahaya MND atau dipanggil penyakit saraf motor ini kepada manusia ataupun apakah cenderungnya ada kena-mengena dengan atlet ke ataupun dia terbuka saja doktor? Baik, terima kasih. Jadi MND atau motor neuron disease ni, dia sebenarnya group of penyakit saraf lah, group of condition. Dia penyakit saraf ni yang dikatakan berkaitan motor neuron. Motor neuron ni maksud dia kita ada berbagai jenis saraf. Ada saraf untuk sensori, untuk kita rasa lah kan. Dan ada juga saraf untuk motor, salah satunya lah. Saraf untuk motor adalah untuk pergerakan. So yang kontrol masa kita bergerak, bernafas, bercakap dan sebagainya. Jadi dalam motor neuron disease ni itself memang sangat-sangat rare, maksud dia sangat-sangat jarang ada. Tapi dalam motor neuron disease ni ada pelbagai condition. Salah satu yang paling common adalah ALS, amyotrophic lateral sclerosis atau ALS lah. Dan dia sangat jarang juga lah, sebagaimana saya maklum tadi. Dia sangat rare. Untuk katakan dia ada pada orang ramai ke atau atlet ke, nombor satu dia sangat rare dan sangat kurang, terutama sekali di bahagian kita di Asia ni memang kita boleh kata underdiagnosed. Mungkin ada tapi memang sangat kurang, kepakaran kita masih kurang compare dengan barat lah. Kalau nak kata bahaya tu memang ada bahayanya dari sudut dia kerana ia menyebabkan saraf motor, dan saraf motor ni bila macam saya maklum tadi, dia bukan saja yang kita pergerakan tangan, kaki dan sebagainya, tapi in the end tu dia boleh sampai kita punya pernafasan. Dan bila pernafasan tu tak boleh lemah lah. Pernafasan tu, saraf yang kontrol pernafasan tu tiada, terus fungsi dia tak boleh bernafas. Itu yang boleh sampai meninggal dunia. So selalunya prognosis selalunya lah hingga 3 ke 5 tahun selepas diagnosis. Tapi ada yang lebih lama, ada yang lagi awal, tapi kebanyakan dia macam tu. Dan dia ada orang tanya apa beza doktor, apa beza macam stroke dan sebagainya kan. Sebab dua tak boleh bergerak, simptom lebih kurang. So macam MND ataupun sebenarnya ALS lah specifically, dia degeneratif. Maksud dia degeneratif ni adalah kondisi ataupun penyakit yang dia akan berkurang makin teruk. Dia bukannya akan terus sembuh, tak. Dia penyakit yang macam mana kalau rambut kita beruban, dia putih-putih dan lama-lama dia gugur. Macam tu dah dia kau senang. So kalau macam dan dia beza dia macam dari segi, again kalau ada tanya juga doktor apa beza dari stroke ni, dia semata-mata kan kita tahu punca dia selalu darah tersumbat ke, pendarahan dalam kepala ke, tapi dia ni jadi tiba-tiba. Maksudnya kita tak tahu pun punca dia kebanyakannya dan jadi slowly dia terjadi. Dalam bertahun-tahun baru nampak dia punya simptom tu. Dia maksudnya macam tu. Betul. Tapi punca dia kebanyakannya memang sampai sekarang kita masih tak tahu. Nak kata adalah kajian latest, ada kata genetik, tapi itu pun sangat rendah yang kata mesti. Okey doktor, yang nak menyentuh tentang genetik tu doktor, sebab kalau kita lihat ada juga menerusi apa yang saya dapat di carian online sebagainya doktor, ada yang mengatakan juga ada faktor genetik disumbangkan oleh genetik dan juga lifestyle ataupun mungkin kedua-duanya ada juga menyumbang kepada pesakit MND ni doktor. Kita boleh, nombor satu kita boleh katakan majoriti kita tak tahu punca. Tapi yang kita dapat yang macam seperti genetik, lifestyle tu ada kajian-kajian yang kemungkinan ada. Terus kajian-kajian ni pun sangat scarce lah, sangat lebih perlu banyak kajian lagi lah. Dan kalau kata adalah macam kajian-kajian seperti katakan genetik, gaya hidup dan sebagainya, termasuklah juga ada kajian-kajian menunjukkan
ada risiko lifestyle tu, maksudnya mungkin penglibatan dia dalam sukan dan sebagainya. Tetapi again, saya katakan dia bukan faktor, dia kajian ni dia banyak menunjukkan associated. Maksud dia, dia tunjuk, satu kajian tunjuk ada satu grup ni, dia tengok ada penyakit, ada atlet dan tengok ada bukan atlet, tapi yang dalam atlet ni ada yang banyak yang ALS compare yang bukan atlet. Tapi tak semestinya atlet ni menjadi ALS. Kita boleh cakap kesimpulan, contoh Fariha pakai boot bola ni kan, boot bola ni warna merah ni confirm goal. So adakah boot bola warna merah yang confirm goal? Tak semestinya. Dia mungkin kepak kuat, boot tu dia sesuai design dia. Tapi nak kata faktor adalah bersukan tu menyebabkan ALS, sukarlah kita nak cakap. Cuma kajian menunjukkan bila dia compare tu ada dia associated, kemungkinan bila dalam atlet lebih tinggi risiko dia. Tapi kenapa kita masih tak tahu. Okey doktor, kalau kita nak relate semula kepada terdedahnya ataupun lebih mudah untuk atlet menghidapi penyakit ini kan. Kalau kita tengok sebelum ini pernah meragut nyawa legenda bola sepak negara Datuk Muhtadari. Sekarang pula Saravanan. Jadinya yang mungkin tidak tahu akan lebih kata mungkin disebabkan aktif terlalu banyak ataupun training intensity itu terlalu tinggi yang menyebabkan bila dah lama nanti makin meneruk. Doktor sendiri ada perspektif mengenai itu? Okey, dia basically macam ni. Seperti saya maklumkan tadi, semua kajian statistik ni semua ni, dia menunjukkan atlet dia mungkin lebih terdedah, tetapi dia bukan faktor. So ada faktor lain. Kenapa, dan teori dia lah kenapa, dikatakan contoh sukan-sukan yang melibatkan high contact macam tandukan kan, head contact. So dalam kajian banyak dekat Europe, US sebagainya, dia tunjuk nampak pemain rugby, pemain NFL, dan atlet bola sepak tu ada satu kajian, so kata mungkin sebab banyak tandukan dan sebagainya. Tapi itu again, macam saya nak tegaskan sekali lagi, dia bukan faktor, tapi mungkin kajian menunjukkan ada risiko. Dia tengok atlet-atlet ni, ALS lebih kepada di sini. Tapi ini pun again, dia masih banyak kajian yang perlu dilakukan. Nak katakan bersukan akan menyebabkan MND atau ALS, saya rasa kita tak boleh lagi lah buat kesimpulan tu sebab jauh sama sekali. Nombor satu, dia bukan faktor. Bersukan atau atlet bukan menjadi atlet bukan faktor menjadi mendapat MND. Tidak, itu saya katakan bukanlah. Perlu lebih banyak kajian lagi. Tapi mungkin berisiko. Seperti juga bermain bola sepak berisiko dia dapat ACL. Tapi adakah orang tu dapat ACL sebab dia bermain kan? Bermain tu ada risiko dia jatuh. Compare kan? Orang lain tak bermain bola sepak langsung, dia dah tak dapat ACL lah. Tapi bukan bermakna orang atlet ni dia sebab itulah punca dapat ACL. So tapi nak katakan dia adalah associated lah. Maksud dia berisiko tapi dia bukannya faktor lah menjadi penyakit-penyakit seperti ini. Tapi doktor, dia tak ada lah orang kata macam ada sukan-sukan tertentu sahaja yang mungkin berisiko tinggi untuk mendapatkan MND buat masa ini. Tapi kalau kita tengok macam dekat luar negara, difahamkan macam banyak atlet ataupun pemain rugby apabila mereka sudah bersara, mereka mudah untuk mendapat MND. Kalau kita lihat legenda Rob Barrow antara pesakit MND yang boleh kita jadikan sebagai case study lah kat sini, doktor. So mungkin doktor juga boleh berikan kita apakah mungkin langkah-langkah pencegahan yang boleh dilakukan untuk tak dapat MND dan juga seawal bila perlu dilakukan. Kalau kita tengok kajian mengatakan 50 tahun ke atas yang biasanya kena MND ni, doktor. Sebenarnya macam saya cakap tadi, memang ada beberapa case study dan again itu kajian yang sangat-sangat rare lah kalau kita dan sangat-sangat sedikit. Maksud dia kita masih perlu lebih banyak kajian untuk buktikan sukan-sukan ni berisiko. Betul? Yang kajian yang ada menunjukkan sukan-sukan ni ada risiko, tapi again kita tak tahu punca. Kita hanya boleh teori saja yang cakap mungkin sukan-sukan ini dia lebih banyak kontak kan, trauma, dia tanduk dan sebagainya, rugby, concussion semua. Again, rugby, concussion pun ada risiko lain, penyakit-penyakit lain seperti CPE, dia kronik
traumatic encephalopathy, so penyakit otak juga. So sukan-sukan ni bukan MND saja, dia boleh berisiko juga untuk penyakit concussion lah, terutamanya ni seperti rugby dan bola sepak sebagainya, dia akan dapat penyakit otak ni, bukan MND saja. Kalau untuk pencegahan memang tak ada pencegahan mutlak sebab kita pun tak tahu apa faktor sebenar kan. Cumanya kita boleh apa yang ilmu yang kita ada sekarang, kemungkinan sukan-sukan yang ada trauma seperti concussion risk lah. So yang tanduk, rugby sebagainya. So itu sama juga seperti sukan-sukan rugby, kita ada concussion protocol, maksud dia perlawanan rules of the game pun kita dah ubah supaya kurang risiko, kurang orang akan nak kena concussion. Kalau bola sepak, kita buat training supaya kalau boleh training tu jangan kurangkan ataupun elakkan header yang banyak. So ini even FIFA pun dah banyaklah program-program dan sebagainya. So jadi itu itu antara pencegahan yang boleh kita lakukan lah doktor, untuk lebih orang kata berjaga-jaga tidak berlaku apa yang terjadi kan. Baik, sebenarnya banyak yang kita nak tanyakan tetapi kita dah kekurangan masa. Terima kasih sangat doktor atas pencerahan atas penyakit MND ini. Lebihnya mungkin nanti kita akan jumpa sini doktor lah nak mendapatkan lebih lagi. Thank you doktor. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum.